Datuk Red tolak dakwaan letak syarat. Hanya mahu pengesahan di mahkamah. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Bekas suami penyanyi Adira Suhaimi yang juga usahawan, Datuk Red, 48, menepis dakwaan kononnya beliau meletakkan beberapa syarat untuk menarik kes pengesahan lafaz rujuk di mahkamah. Memetik laporan Kosmo, Red atau nama sebenarnya, Adnan Abu, menjelaskan beliau tidak pernah membuat sebarang tawaran rasmi, termasuk membabitkan tuntutan wang ringgit berjumlah RM100,000, serta permintaan menggugurkan kes saman sivil berkaitan hutang. Saya tidak ada apa-apa syarat kepada dia. Tujuan saya memfailkan kes pengesahan lafaz rujuk ini di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat hanya untuk mendapatkan kepastian dari sudut hukum syarak mengenai status hubungan perkahwinan kami. Benda ini bukannya hendak berjual beli. Sebagai seorang lelaki dan suami, andai kata rujuk ini tidak sah, maka tidak apalah. Jangan takut dan sabar peminat Adira, kalau rujuk ini sah pun saya sendiri yang akan pergi memohon untuk berpisah nanti. Katanya, baru-baru ini saya pun tidak mahu teruskan perkahwinan ini kerana ia akan menjadi toksik. Dia toksik. Orang mungkin ingat saya tidak move on atau gila talak. Tetapi hakikatnya saya cuma mahu dapatkan pengesahan saja. Peguam saya menasihatkan agar urusan ini dibuat di mahkamah, bagi mengelakkan risiko hukuman penjara jika dibuat di luar. Jelasnya lagi,